Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nabila binti Mat Zamri dan bernombor matrik D2024111339 akan membentangkan tentang topik jurang pencapaian akademik antara bandar dan luar bandar berdasarkan teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner. Jurang pencapaian akademik bermaksud perbezaan antara tahap prestasi murid di mana pelajar di bandar biasanya memperoleh keputusan yang lebih baik berbanding dengan pelajar di luar bandar, khususnya dalam mata pelajaran sains dan matematik. Isu yang terdapat di dalam topik ini ialah pelajar di sekolah luar bandar menunjukkan pencapaian yang lebih rendah berbanding dengan pelajar di bandar, terutama dalam mata pelajaran sains dan matematik. Terdapat 8 jenis kecerdasan di bawah teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner bagi menerangkan faktor-faktor jurang pencapaian dan strategi pengajaran yang sesuai dengan konteks geografi dan sosioekonomi. Yang pertama ialah kecerdasan bahasa. Pelajar yang mempunyai kecerdasan bahasa lebih suka menggunakan bahasa untuk berfikir dan belajar. Namun, pelajar luar bandar kurang pendedahan kepada bahan bacaan dan bahasa akademik. Strateginya, guru boleh menggunakan bahan bacaan yang dekat dengan kehidupan mereka seperti kisah tempatan atau perbualan harian untuk menjelaskan konsep sains dan matematik. Yang kedua ialah kecerdasan logik matematik. Kecerdasan ini berkait rapat dengan pemikiran logik dan penyelesaian masalah dalam sains dan matematik. Pelajar luar bandar kadang-kala kekurangan alat bantu seperti makmal ataupun tutor. Strateginya, guru boleh mengadakan eksperimen mudah menggunakan bahan sekitar dan permainan yang berunsurkan sains dan matematik. Yang ketiga pula, kecerdasan muzik. Pelajar yang mempunyai kecerdasan muzik ini lebih suka belajar melalui irama dan bunyi. Walaupun jarang dikaitkan dengan sains dan matematik, ianya boleh membantu pelajar untuk mengingat fakta dengan lebih mudah dan cepat. Strateginya, guru boleh mencipta lagu ringkas atau irama untuk menghafal formula dan istilah sains. Yang keempat, kecerdasan visual ruang. Pelajar dengan kecerdasan ini lebih suka belajar melalui gambar, warna dan bentuk. Di sekolah luar bandar, kekurangan penggunaan carta atau alat visual yang boleh menyukarkan lagi pemahaman konsep abstrak. Strateginya, guru boleh menggunakan peta kampung ataupun carta buatan tangan yang lebih mudah untuk menjelaskan topik sains. Yang kelima, kecerdasan kinestetik, di mana kecerdasan ini melibatkan pembelajaran melalui pergerakan dan pengalaman praktikal. Pelajar luar bandar biasanya lebih aktif dan suka untuk melakukan aktiviti luar, tapi peluang pembelajaran mereka secara amali agak terhad. Oleh itu, strateginya sebagai seorang guru boleh menjalankan eksperimen mudah, simulasi atau lawatan tapak bagi memberi pengalaman sebenar kepada pelajar. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan ini melibatkan kebolehan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Pelajar luar bandar mungkin kurang terdedah kepada persekitaran pembelajaran kolaboratif. Strateginya, guru boleh menganjurkan aktiviti kumpulan, projek komuniti atau perbincangan rakan sebaya supaya pelajar dapat belajar melalui interaksi sosial. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berkait rapat dengan keupayaan memahami diri dan menetapkan matlamat. Pelajar luar bandar mungkin kurang didedahkan kepada aktiviti dan refleksi diri. Strateginya, guru boleh mengalakkan pelajar untuk menulis jurnal pembelajaran, menetapkan matlamat harian atau mingguan berkaitan sains dan matematik serta aktiviti motivasi yang dapat meningkatkan lagi pengalaman hidup mereka. Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis. Pelajar luar bandar biasanya rapat dengan alam semula jadi dan persekitaran. Ini merupakan kelebihan besar yang boleh dimanfaatkan dalam pembelajaran sains. Strateginya, guru boleh menggunakan alam sekitar sebagai bahan pengajaran. Sebagai contoh dalam mengkaji tumbuhan, cuaca atau sungai yang berhampiran untuk memahami lagi konsep ekosistem dan tenaga. Kesimpulannya, jurang pencapaian akademik antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar boleh dikurangkan apabila guru memahami bahawa setiap pelajar mempunyai kecerdasan yang berbeza. Melalui pendekatan kecerdasan pelbagai Gardner, guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran yang melalui konteks geografi dan sosioekonomi pelajar. Dengan itu, pembelajaran akan menjadi lebih relevan, menyeronokkan dan inklusif untuk semua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.